Kita sebagai suri rumah, kita duduk saja kat rumah, tak boleh buat apa-apa, buang masa. Baik kita tolong keluarga kita dengan masuk kelas Dr. Zul. Penat sampai saya pun tak sampai bila saya nak duduk makan gaji government kan. Walaupun nama government tapi kita nak juga yang kita dapat duduk rumah, kita dengan anak tak perlu pergi kerja, kita tak perlu nak ambil overtime, nak tambah pendapatan, husband pun tak perlu buat kerja luar. Maksudnya bila kita ada kerja kat sini, kerja macam biasa, weekend kita ada kat rumah tapi kita bekerja juga. Bila tak cuba tak tahulah, bila dah tahu tu benda tu senang. Beza, kalau aku sabar, Allah takkan buka jalan. Kenapa kita mesti nak kena follow yang kita rasa benda tu kecil, sedangkan kita boleh buka suatu benda yang besar. Macam doktor, alhamdulillah kita dah ada basic untuk bahagian apa orang kata apps dan digital semua kan. Jadi kita lebih more faham lah apa yang Dr. Zul sampaikan. Peluang ni saya ingat kita kena grab lah. Kita kena grab supaya mungkin banyak tahu kita dah terlepas kan? Tapi saya ingat tak mustahil lah, tak terlambat lah untuk kita masuk EB ni kan? Kalau kita tengok tadi pun doktor cerita pun kita nampak besar lah chance tu lah. Yang penting cuma kita kena berani lah. Kadang-kadang kalau kita kerja pun kita tak tahu sampai bila kita boleh kerja. Betul. Kalau yang ni kita at least kita boleh start dari rumah, kita boleh macam kembangkan tambah saya income at least ada lah daripada tak ada kan. Buat bisnes dekat mana?